Saudara, semalam berita melaporkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dia kata apa? Kerajaan Madani ni dia takkan biarlah rakyat bersendirian mendepani kos sara hidup. Jadi tuan-tuan, kenyataan ni mendapat 5,600 reaksi rakyat Malaysia. Dengan 4,900 daripadanya tertawa. Bukan saya seorang yang gelak, rakyat Malaysia gelak. Jadi jangan marah. Jadi saudara dan saudari, kerajaan Madani ni dia kata apa? Dia kata masyarakat di dunia sekarang ni pun menghadapi peningkatan kos sara hidup dan juga isu inflasi. Jadi kenyataan ini terang sekali tidak benar kerana indeks harga pengguna di Asia dan di dunia menunjukkan tren menurun daripada 9% kepada 4% pada 2025. Dan inflasi global pun turun daripada 6.7% kepada 4.3% pada 2025. Disebabkan oleh penurunan harga komoditi asas seperti minyak mentah dan juga produk pertanian. Jadi saudara, kos sara hidup di Malaysia ni meningkat kerana kegagalan kerajaan Madani mengawal dan menstabilkan harga barang. Sebagai examplenya, harga pasaran diisir sepatutnya ditentukan berdasarkan mekanisme harga automatik, iaitu RM3 seliter sekarang ni. Namun kerajaan masih mengawal paras harga minyak diisir dengan meletakkan nilai RM3.13 seliter. Siapa yang untung tak tahulah kan. Jadi sama juga subsidi beras putih ni. Kata RM150 juta, jangan risau rakyat Malaysia, akan ada 1 Mac RM26 je boleh beli beras. Mana pi? Sampai hari ni pun tak ada. Dan begitu jugalah tindakan kerajaan sebelum ni. Dia tarik apa? Subsidi tepung gandum, elektrik, ayam dan lain-lain lagi lah yang menyebabkan kepada kenaikan harga barang. Ini bukan disebabkan masalah dunia ataupun global, tapi masalah kerajaan Madani. Jadi rakyat Malaysia bersetuju ataupun tak?